Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kami di homestay penginapan kami pada hari ini, hari Jumaat 2 bulan Mei, iaitu hari buruh. Kami sewa di homestay kat sini, tidur semalam sebelum kami bertolak ke Kelantan, Pasir Mas besok pula, dan tidur di Kota Baru sehari. Okey, jadi kita nak buat vlog. Ini adalah rumah homestay. Owner tersebut luas. Okey, ini masuk ke ruang tamu yang memang luas ruang tamunya. Okey, ini bilik kedua. Besar bilik keduanya, siap ada bilik air, aircon. Amat berpuas hati. Ini lampu. Okey, ini bilik yang kedua di bawah, di ground floor. Okey, ini adalah dapurnya yang sangat luas dan amat selesa. Pinggan mangkuk semua disediakan oleh tuan rumah, ya, dengan water heater, air apa ni dia? Air kuku, cawan, pinggan mangkuk semua disediakan. Freezer. Okey, ni freezer ada. Dan ini adalah dia punya sink, amat selesa. So kat belakang tu, kat sini merupakan dia punya washing machine. Saya tak nak buka lampu lah. Seterusnya saya pergi bilik tadi bilik kedua, ini bilik pertama yang itu memang luas, seluas-luasnya. Tengok. Okey, ini adalah design rumah dia di bilik utama. Bilik pertama ada aircon juga, cantik. Lepas tu di dalam ni ada ruang buka untuk ruang almari, ya. Ruang almari yang dibuka. Itu saya akan ambil gambar. Okey, juga di kawasan ini mana lampu? Ada lampu. Ada ruang pula lagi. Ruang ni bilik air yang luas. Ini dia saya punya model. Lepas tu dia ada bilik pula kat dalam ni, bilik kecil khas untuk menyimpan baju-baju. Yang bilik ni boleh ditutup. Okey, ini adalah bentuk kabinet dia. Kita nampak ada kabinet ni, ini hanya cermin. Dan ini adalah tempat bersolek, tetapi kalau kita buka pintu ni, ada satu ruang khas untuk menyimpan baju-baju. Ini bentuk bilik utama. Ini je dah boleh berapa orang boleh duduk. Okey, ini ruang hall tadi. Ini saya pergi ke atas. Tingkat 2. Okey. Tingkat 2 pula ini adalah hall utamanya pula di tingkat 2 yang begitu amat selesa dan luas. Aircon semua ada siap, ya. Ini bilik hall, ada TV. Ini ada ruang lagi untuk ekstra, untuk sesiapa untuk tidur, mungkin boleh tempat beristirahat. Terus yang boleh untuk kita sembahyang waktu berjemaah pula kat dalam sini. Amat selesa dan berpuas hati. Ini awak cuba bayangkan bilik nombor 7. Berapa banyaknya bilik. Okey, ini bilik yang ada connecting, bilik air dia pergi ke yang bilik master tadi, dan bilik yang macam ada katil bertingkat. So ini bilik ke-6. Tutup. Amat luas sekali. Ini bilik ke-5. Okey, bilik ke-5 pun luas.
Yang ini pun ada aircon, untuk dimaklumkan setiap bilik semuanya ada aircon. Ni store tak boleh tak buka lah. Bilik ahli kat luar, bilik ahli high hall. Ini tengok bilik air keempat. Bilik tidur keempat. Keempat. Bermaksud dia ada 7 bilik semuanya. Amat berpuas hati. Ini adalah bilik ketiga. Amat luas. Setiap bilik ada aircon dimaklumkan. Okay. So kami nak check out. Kami amat berpuas hati. Terima kasih kepada owner homestay ini, seorang doktor yang menetap di Kuala Terengganu. Dia hanya amat berpuas hati. Bukan amat berpuas hati, dia amat membaik hati. Sangat memberi kerjasama kepada kami. Kami datang dengan 5 buah biji kereta dan amat sesuai untuk satu grup yang besar. Okay. Buat ke marah orang lain pula? Jadi itu sahaja That's yang all for dapat today. Thank you. saya tunjukkan. Jadi kami bergerak check out daripada homestay di Kuala Terengganu ini. Terima kasih kepada tuan homestay ini, iaitu doktor yang amat baik hati juga. Dah ribet